PRM ini merupakan satu agensi penguat kuasa yang terunggu, salah satu yang terunggu di Malaysia. Ya, akan tetapi saya berasa ada sedikit soalan saya ialah kenapa sampai hari ini, sebelum ini, ya, apabila kita selalu bangkit tentang kes anak menantu Paguh, jawapan yang diberi oleh SPRM mengatakan mereka tak dapat kesan mananya pergi anak menantu Paguh. Tak boleh kesan. Ya, satu SPRM kita lihat ada 1,114 anggota. 1,000 lebih orang tak dapat kesan mananya anak menantu Paguh. Macam seolah-olah dia sudah hilang dalam dunia ini. Akan tetapi tiba-tiba pada Oktober 23 di mana kita lihat Peraturan Dewan 3610. Saya tengok Kota Melaka ni, dia jadi macam tak tentu hala. Jadi tolonglah, janganlah duduk sebut beberapa kali. Peraturan yang berapa? 3610. Sila baca dan apa yang saya... Perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati. Memang sakit hati kami. Duk cerita benda yang sama. Kita ada dalam Dewan ni bukan nak dengar cerita itu. Banyak masalah rakyat yang kita nak dengar. Tan Sri Yang Di-Pertua. Ini adalah masalah rakyat. Ceritalah. Ini orang Kota Melaka pun tak nak dengar lah ni. Dana rakyat telah dirasuah, faham? Bukan soal rasuah. Itu adalah dana rakyat. Cukup telah lah. disalah guna. Tak habis-habis lagi. Tan Sri, saya rasa Tan Sri Yang Di-Pertua pun bingit dengar cerita ni. Sampai Parti Bersatu juga suruh Paguh letak jawatan. Kerana nak muntah pun ini ada. Sebutlah juga isu terowong. Kenapa tak sebut? Okey, isu terowong kenapa tak sebut? Apa tu? Dah habis. Kau dah habis, teruskan dan landing. Ya, Tan Sri pengerusi. Jadi tiba-tiba pada Oktober 23, New Straits Times, Isu terowong tokong yang buat. boleh keluarkan dengan penuh liputan di mana, ya, kita boleh tunjuk gambar-gambar anak menantu Paguh. Beg hitam 2 juta. Terowong kes Jadi tokong yang buat. Ya, kita nak tanya, apa sudah berlaku? Okey. Kenapa SPRM tak boleh kesan dia, tiba-tiba media boleh dapat kesan semua gambar tersebut. Okey, jadi point kita harap, ya, supaya SPRM perlu ambil langkah, ya, yang lebih supaya kita dapat, ya, minta supaya anak menantu Paguh balik ke Malaysia. Kalau dia tidak salah buat apa, dia takut dan melarikan diri ke luar negara. Okey. Ya, itu saja daripada saya. Kota Melaka bawa dia balik lah. You pergi cari di Kota Melaka. Ya, romping sokong rasuah ke? Romping sokong rasuah. Hari ini anak menantu Paguh Itu kerja sampai kerja SPRM, kerja polis dakwah. Ini bukan kerja orang kita ni. Nak dakwah dia. Dia takut melarikan diri ke luar negara. Adakah Bersatu dengan PAS hari ini sokong rasuah? Oi, biadab. Kamu yang jahat. Apa biadab? Baik. Apa biadab? kamu sokong kes terowong. Sama juga sokong. Masa lah. Ini Saya tahu petang-petang ni kita nak exercise masa kita. Tak, masalah Saya kerja SPRM bukan kerja maknanya kita semua nak kena bawa. Kalau dia lari, dia gunakanlah SPRM sebagai pegawai menyiasat semua. Ya, apa masalahnya? Dia bertanya kepada SPRM. Okey, saya faham. Nak dia suruh kita yang bawa balik. Apa ni? Dah, dia tak suruh kita, dia tanya SPRM. Ya, masalah. 36. Dah, cukup. Dah, Saya tadi faham. dia sebut PAS dengan Bersatu sokong rasuah. Setiap kali bila saya bangkit isu kes rasuah anak menantu, MP, ahli parlimen daripada PAS dengan Bersatu, mereka seolah-olah, ya, mempertahankan anak menantu Paguh. Sebab itulah saya tanya, adakah ahli parlimen PAS dengan Bersatu hari ini menyokong kepada rasuah? Itu persoalan saya. Tak, kenapa kamu tak sebut pasal terowong? Rasuah juga. Sebutlah terowong. Tak pernah sebut. Terowong tak pernah sebut. Lagi besar 2 juta. Yang kami bantah sebab kamu ungkit benda sama. Anak menantu Paguh. Dah 1000 kali sebut.
3 tahun tu saja kerja Kota Melaka. Baik. Okey. Sebab dia double standard. Dia orang ni double standard. Kes terowong Perang saya dalam standard mahkamah. Saya memang Sudah tak. dalam mahkamah, anak menantu pagu tak berani balik. Memang double Tak standard sama. ni. Jangan jangan Dalam campur dua muka adukkan ni. dua hal. Paling Kalau kurang berlaku pada dia, berani. diam. Berani macam pada orang Indra belum Mahkota apa-apa berani tanya Dulu kepada macam-macam. Muhyiddin. Okey, Berani okey. tanya mengapa tak berani bawa balik menantu. Baik. Kenapa tak sebut pasal terowong? Sebutlah. Bukan Betul, saya seorang betul. yang saja Beg 2 tanya. juta, beg. Bukan Kota Melaka seorang yang tanya Dalam mana beg pergi hitam, anak 2 menantu. juta tahu, beg hitam. Indra Mahkota juga Sama. tanya mana perginya anak menantu Pagu. Ada tokong. Bukan Okey. Kota Yang Melaka dia tak seorang boleh. saja. Dalam bersatu ramai juga yang tanya-tanya. Okey, Kota Melaka. Sebelah sini pula, saat lagi bila berucap, tanya pula. Terima kasih. Okey, itu saja. Terima kasih ya. Saya tanya. Saya berdiri Sebab, lama dah. saya cakap dulu. Sebab kita boleh bertanya apa yang kita nak tanya. Asalkan bukan benda yang dalam mahkamah. Okey? Kalau belah sini nak tanya, tanyalah. Saya takkan berhentikan. Belah sini nak tanya, tanyalah. Sebab itu soalan. Itu soalan. Jadi kalau belah sini rasakan ada perkara-perkara yang nak tanya, silakan. Ya? Jadi saya takkan halang. Sebab ini ialah medan untuk kita bertanya. Okey, Betul Jaya, apa dia lagi? Terima kasih Yang Betul. Terima kasih atas penjelasan. Cuma saya nak bangkitkan 36.6 dan 36.4. Sebenarnya dalam kes ini dah banyak kali kita dengar dan menjadi satu polemik dalam Dewan ini. Dan kita tahu apa yang disebut anak ke menantu Putrajaya, Putrajaya pula dah. Anak atau menantu Putrajaya tak Paguh terlibat, ini Putrajaya tak terlibat Paguh kan terlibat ni. anak menantu Paguh ini, Okey. saya nak jelaskan di sini, berkaitan anak menantu Paguh ini, anak ke menantu ke, mereka ni orang dewasa. Apa yang dicerita oleh Kota Melaka ni adalah satu sangkaan jahat. Seolah-olah Paguh terlibat melindunginya. Tugas untuk membawa balik siapa-siapa saja, termasuk Jolo, adalah berada pada tangan pihak berkuasa. Jadi saya rasa, to be fair, tak kisahlah siapa pun. Dalam konteks Jolo pun sama. Tugasnya bukan Datuk Seri Najib ke nak kena bawa balik, tak ada. Tugasnya adalah pihak berkuasa. Begitu jugalah dalam konteks Yang Berhormat Paguh. Terima kasih atas ini, Baik, Ketua. sebab itu. Tan Sri Pengerusi, Putrajaya. dalam Saya ucapan tak saya, Putrajaya, jadi apakah saya pandangan memang tanya, saya sebut, Nanti kejap. saya minta supaya SPRM tolong kerja kuat untuk Baik, bawa cuma- balik anak cuma menantu begini. Paguh. Saya tak pernah kata Nasrul Paguh bawa balik Kota dia punya anak Melaka, menantu. Kota Melaka. Saya minta lain kali, saya tidak menghalang sesiapa nak sebut. Tetapi jangan kaitkan dengan bapa mentua dia. Sebut nama dia. Kita jemput, kita minta SPRM cari Mr. A, Mr. B, Mr. C yang menghilang. Kita entah ke mana. Jadi janganlah kait sebab not fair. Terima kasih Tan Sri Ketua atas petua tersebut. Terima kasih banyak. Seterusnya saya jemput balik pulau. Tiba-tiba hilang mengantuk tu.